Kita berada di area Gondeming, Perak. Kita ada satu gudang luas 90 kali 60, 90 kali 60. Tinggi 25 kaki persegi. Tinggi 25 kaki, tengah 30 kaki, tiang 25, tengah 30 kaki, keluasan 90 kali 60. Awak kira lah. Okey, jadi tiada elektrik, tiada wiring, semua kena buat sendiri, tiada air. Rasa punca air ada dah. Cuma untuk disewa as is lah, macam ni. Dan ada satu lagi gudang di belakang, kita tengok sekejap lagi. Gudang di belakang 50 kali 45 rasanya. Okey, jom kita pergi gudang di belakang. Okey, keluasan depan boleh parking, lori boleh masuk dari depan. Okey, parking lori pun banyak dan ada jalan untuk ke gudang belakang. Okey, kita pergi ke gudang belakang. Okey, kita dah sampai di gudang belakang ya. Ni gudang depan 90 kali 60, ni gudang belakang 50 kali 45. Okey, tinggi tiang 25, tengah 30 dan keluasan 50 kali 45. Dah ada lantai tinggi. Dah ada lantai tinggi setengah kaki, tinggi sekaki. Okey, sesuai untuk buat barang simpanan lah. Dan jalan terus daripada situ kanan untuk keluar ke gudang depan dan gudang belakang. Okey, boleh tengok. Alright. Kawasan rumah jauh sikit ya. Sesuai lah untuk simpanan baja ataupun simpanan gas ataupun tempat simpan apa-apalah yang perlukan CF. Okey, baik.